Assalamualaikum, saya Sabah. Okay, Abang Meh berada di ni, MH Motorsport. So, hari ni Abang Meh nak mari tengok Hyundai GT Abang Meh. Kita nak tengok Hyundai GT ni apa progres dia. Abang Meh dah hantar Hyundai GT ni selama dekat seminggu dah hantar ni. So, Hyundai GT ni Abang Meh dah beli pada bulan Januari hari tu. So Abang Meh beli hari tu, so condition dia tak tahu apa masalah dia apa semua. So Abang Meh bawa ke sini untuk check lah. Untuk check ada leaking ke, push ke apa. Lepas tu ada nak cat atau cover sikit bagi nampak bagus sikit. Dan kita check lah kelas apa semua, kita check semua. Sebab kita tak tahu apa masalah dia bila kat owner lama. Kita nak lebih yakin bahawa kita ni, so kita hantar check. So jom kita tengok dah apa progres dia. So ni MH Motorsport di Glenmarie. Kat sini semua dia bantai. Ni Satranio ni buat racing ni. Buat racing. Racing Satranio. Champion, dah siapa kenal kita champion. Apa dunia ni? Kau main kat bawah. Aku tahu kita. Tapi saya kenal ni. Okay, so kita nampak ni Hyundai GT Abang Meh dah datang. So kita boleh tengok lah apa masalah dia. Sebenarnya enjin dah ready lah. Dah ready untuk dinaikkan. So alang-alang enjin ni duduk kat bawah ni, kita nak tengok apa beza Hyundai GT punya enjin dengan biasa punya. Jom kita tengok. Ni dia. Di sini ada pakar-pakar, ni pakar clutch. One Casper. Ni Pomen mana Pomen power yang mana ni? Nama-nama kali. Ni. So kita nak tengok sini beza apa beza ni? Rasa sama je kan? Sama dia daripada sudut luaran ni dalaman ke, maknanya dia punya bentuk sama je. Sama je. Cuma ada beberapa part lah. Okey, kita mari kat sikit. So kat sini kita boleh nampak ni turbo dia ni Tome ke? Tome. Kat sini. Ada kod dia. Kod kalau kita tengok kod apa ni? Tak nampak. Vivo M7960. Tu. So ni memang original. Dia keluaran dia tu memang original Tome. Dia dah datang dengan Tome sekali. Dengan ni pun Tome juga ni. Ni. Nampak? Tome. Itu set. Dengan ni pun ni. Nampak? Tome. So rasa daripada segi luaran ni lah yang Tome. Lagi satu kalau silap dia cakap Cam pun datang dengan Tome juga. So dia datang ni memang kira untuk spek racing. Boleh dia katakan racing performance spec. Ni daripada segi enjin lah. So kita nak tengok juga lah nanti untuk part lain. Rasa sama je. Tanya. Sama lah. Sama. Yang lain semua sama. Cuma satu soalan saya nak bagi dekat audiens. Kenapa Tome berkolaborasi dengan Mitsubishi? Komen kat bawah. Itu jawapan dia. So tanya. So apa kenapa Tome kolaborasi? Kenapa Tome berkolaborasi dengan Mitsubishi? So kalau korang ada jawapan dia, korang komen. Sebenarnya Abang Meh pun tak tahu. Jadi Abang Meh nak sembang dengan awak. Sebab apa? Okay, yang mana tahu komen tu. Okay, yang lain kalau kita tengok kat bawah ni. Ni satu lagi. Perbezaan dia datang dengan 5 speed.
Biasa kalau 5 speed gearbox RS dia tak ada AYC. Tapi yang ni yang memang pelik juga. Dia ada AYC juga. Wah, yang ni ada AYC ke? Ada. Dia RS tapi ada AYC. Ada. Apa memang tak. Beza dia daripada gearbox 6 speed dengan 5 speed. 6 speed, 5 speed. Ratio dia lain kan? Lain. Ratio berbeza tu ratio. Biasa Evo 6 biasa dia 6 speed. Tapi yang ni 5 speed. So boleh nampak kat sini gearbox dia ni. SL. Okay. So lain. Apa beza lagi kan? Ada beza apa lagi? Luaran daripada yang kita tak nampak. Luaran tak ada. Tak ada, itu saja kan. Macam brake day sama. Sama, lain. Abang pun tak study habis lagi sebenarnya. Evo 9 GT. Okay. Tengok. Ya, betul. Lagi yang lain perbezaan daripada segi aksesori lah. Aksesori nanti lagi turunkan, kita tengok apa beza dia Evo 9 GT dengan kita tengok aksesori dia. Okey. Terjun. Tengok ni toke dia, toke besar dia ni. Assalamualaikum. Salam. Gila. Janganlah. Alphard awak pegang gearbox ke? Viral lo. Gearbox 1J bos, 1J. Kunci nak tak kat mana ni? Body E46. E46. Aku tahu siapa punya. Siapa punya? 1, 2, 3. Bukan. Oh, bukan. Oh, ingat 1, 2, 3. Oh, geng. Kereta Alphard dia buat pengang gearbox. Tadi Mama tahu kat sorang-sorang boleh je. Aduh, manja ni. Aduh. Gearbox. Ni clutch. Apa ni? 1J lah? Kelas 1J. Ini nak drift ke apa dia orang ni? Nak masuk ke Evo ke? What? Bukan tak kat bawah tu? Bukan. Takkan nak masuk kat sini? Nak buat drift? Boleh buat drift. Tak payah 4 wheel, rear wheel je. Ni. Oh, kat sini. Start seorang lagi. Seorang lagi. Hari ni semua nak naikkan enjin ni. Oh. Ni malam ni dia semua naik enjin. Dia payung letup-letup. Kita panggil semua start kita turun malam ni. Oh, macam tu? Demi Evo 9 GT meme. Berat sangat kan enjin kereta aku ni? Tak, bukan berat, sebab nak cepat. Oh, dia payung, dia belanja. Belanja lagi. Oh, motorsport kat sini. Tengok. Lagi sekali. Oh. Dia payung. Okey. So kita tengok api pun dah ada ni. Kita tengok macam mana enjin Evo 9 Aberman masuk. Alright, jom. Tengok berapa orang kerjakan satu enjin ni. Kat bawah ni ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 orang kerjakan satu enjin ni. Oh, lain macam. Special enjin ni. Special enjin apa ni? Enjin GT Tome. Oh, GT. Oh. Alah Tome. Ada jet senang masuk ke bawah. Kalau tak kena angkat gajah ni masuk ke atas. Senang. Senang kerja. Turun daripada bawah. Senang. Hop. Turun. Oh. Okay. Angkut.
Naik balik. Naik. Sangkut. Naik balik. Lagi. Lagi. Okey. Siap. So barang-barang bawah ni kita tukar. Mana lagi tukar habis? Okey. Ha? Salah satunya lah. Tyro N. Okey. Tukar. Seri Red Boot. Seri Red Bush pun tukar. Tukar. Absorber link tukar. Tukar lagi. Lepas tu Ori. tak ori lah. Tak ori. Ini Kamu tak ori? Sebab ori ni dah tak ada stok. Tak ada dah. Tak ada. Oh. Barang tak, kalau boleh ori, kita dah ambil ori dah. Masalah tapi tak ada lah. barang Tak jumpa lah. Tak jumpa. Okey. Tak tahulah kalau ada orang lain pegang kan. Lepas Okey. tu ni. Lower arm. Ori lower. boss. Tapi lower arm kita tukar Ni. bush ni kan? Bozo tukar. Bush belakang besar dengan bush tengah kecil. So jimat sikit. Betul. Boleh jimat kita jimat. Betul. Main kau poket sendiri bang. Main ikut poket. Jangan ikut poket Berapa orang. ni kalau beli baru tu lower arm? 1,500 satu. 1,500. Satu. Satu. Boleh jimat kita jimat lah. Takkan nak beli sampai luar sampai 1,500. Janji kita buat yang ni pun sedap. Sedap betul. Dia sama je sebenarnya kalau ikutkan kan. TRT dengan TRW ni, brand-brand ni kebanyakannya kereta dia buat untuk kereta-kereta konti. Macam kalau korang nak tahu TRT TRW ni dia original part untuk Volkswagen Land Rover apa semua. Begitu. So brand ni boleh pakai. Boleh pakai lah. Kualiti lah. Kualiti lebih kurang je. Betul lah. Harga dia pun boleh dengar. Boleh dengar. Yang penting harga boleh dengar. Boleh dengar sangat. Beza jauh. Okey. Itulah. Tu apa dash shaft okey? Dasar kita tukar boot. Boot dasar. Boot ni tukar jap. Boot ni kita tukar. Dasar boot ni kita tukar. Tapi baru. tak longgar lagi kan? Tak, dasar okey. Bojan semua keras lagi nampak. Elok lagi. Lepas tu Radiator. Baru ke? kita servis. Servis. Itu hari masa dapat kereta ni abang mi hantar. Ni dah pecah. Ni. Crack. Okey. So kita tukar atas ni casing. Buatan dah tukar. Ya, betul. Boleh jimat. Boleh jimat. Kita jimat je. Boleh jimat. Bukan kita dekut, ikut poket sendiri. Ya. Boleh jimat kita jimat. Betul. Tapi ni pun dah macam baru dah. Betul. Elok je lagi sebenarnya. Elok je. Kereta elok lagi cuma dah lama benda plastik, dia reput cukup time dia reput lah mesti Betul. Tapi abang pun yalah, banyak kereta lagi nak buat. Bukan kereta ni. Betul. Kena jimat lagi. Yang mana boleh jimat kita jimat. Kereta abang pun dah 3-4 biji kat bengkel saja dah. Mana? So baru kat bengkel, Evo 9 kat bengkel, Evo 6 pun kat bengkel. Evo 9. Dua-dua kat bengkel. Evo 9. Turun enjin, turun gearbox. Turun. Dua-dua turun. Macam mana? So bajet kena ikut poket. Betul, kena ikut poket. Jangan ikut orang. Poket tu dah lah nipis. Betul. Kereta 2-3-4 biji nak buat. Pakai tipis nanti kan. Tapi tu lah, tapi gang sebenarnya korang main kereta, korang kena selalu research lah. Tengok mana brand yang okey, yang boleh pakai. Sebab ada je OEM brand yang okey sebenarnya. Ada, banyak sangat-sangat. So macam Abang tak tahu pun yang mana okey tak okey, kita serahkan kepada yang pakar. Ada je, memang ada. Sebab kalau kita tengok dekat original, ada setengah orang tengoklah, dia tengok kepada orang. Ada orang dia nak pakai original saja. Ada orang dia tak kisah. Itulah terpulang selera masing-masing lah. Yang tu sebab poket tebal. Ya, dia poket kat sini macam ni, tebal dia. Abang tak orang nak tebal. Tapi boleh insyaAllah. Benda semua boleh settle, jangan risau. Betul. Alright. Okay, nampaknya enjin pun dah naik tu. Naik. Okay, masuk mounting. Sikit lagi, mounting. Tapi yang best ni. Berkilat napi. Pakai torso. Torso. Hos Samco pun nak cakap. Hos kita tukar baru, Hos Samco. Ada lagi tak sikit. Ada lah. Samco. Ni. Ori China. Ramai sangat pomen ni. Tengok daripada jauh pomen ni nak buat kereta. Penuh. Semata-mata semua orang waktu sampai pukul 12 sahur kat sini tau. Untuk naikkan enjin kereta ni. Aduh, tapi nasib baik ada abang-abang Casper kita lah. Casper. Tadi ada technical issue sikit, abang kita tolong. Ini makanan dia gearbox ni. Nak muntah tengok gearbox. Dia satu hari 10 gearbox dia turun.
Tu Evo 10, Evo 10 pula lah. Evo 9 merah tu dekat One Casper. Evo 9 GT ni kat sini. So macam Abang Abang tak kisah pun hantar workshop. So mungkin orang kata hantar set ni Abang tak kisah. Selagi Pomen boleh buat, kita hantar je. Sebenarnya terus-terang geng cakap kau bukan dari buat Evo. Tapi atas kepercayaan Abang untuk bagi kita kepercayaan untuk buat, kita buat lah. Alhamdulillah. Bersyukur kan ada kawan-kawan macam ni tau. Kan selalu ada orang-orang macam ni. One Casper sampai dah tak boleh nak... Tak terlayan dah. Pasalnya semua Evo kat dia. Tapi kan? Kita lah buat kereta biasa. Kan? Sekarang main formula pula. Sombong amat loh. Sekarang dekat sana ada kat One Casper Abang dah hantar Evo 9, Subaru version 10, Formula 2. Formula 2 pun dia layan. Okey, betul. So kat situ dah 3. Kalau nak bagi lagi jam. Jam, member dah jam. Sila Formula 2 tu nanti nak retro Evo tak keluar kita. So kita bagi-bagi sikit job. Kongsi-kongsi rezeki. Tapi siapa-siapa nak tengok Formula 2 tu geng, korang kena pergi ni Retro Evo. Retro Evo insya-Allah sampai. Sebab Abang ada surprise dekat F2 tu. Wow. Nak tahu? Kan kena tunggu. Tapi dia ada surprise daripada Casper Racing. Itu yang penting tu. Betul. So kita tengok One Casper dia buat clutch. Kita nak tengok clutch dekat Formula 2 tu macam mana. Sebab Abang cakap Battle of Influencer tahun ni dia nak buat kereta tu. Weh, mampu buat kereta tu. Aku tarik diri. Tu. Tak mau jaga lah. Tak, itu belum race lagi dah disqualified. Tak boleh abang, tak sama tanding abang. Tarik diri tak ada racing. Tak ada. Okey. Dah 30 kilo. Ingat. Lagi ingat daripada kancil guys. Lagi ingat daripada kancil. Kereta ni nak masuk race juga ke ni? Dia kata dia champion. Owner ni lah dia cakap. Owner ni champion. Tahu tak kenapa susah cari dia punya barang? Kenapa? Sebab dia Civic bhai. Oh, GTI Civic. Nama tak sama. Mana ada kereta ni? Ni owner dia, mana yang owner dia ni? Terlampau rare. Owner dia korang kenal ni owner dia. Nanti Abang letakkan gambar muka dia dekat owner dia. Bagi orang kenal owner dia siapa. Kita bagi. Tengok geng. Nak naikkan enjin susah tu. Okey. Ni apa ni? Ni tukar gak? Ini tukar gak. Ini oil cooler hose. Punca Abang datang sini sebabkan leaking. Leaking ni? Leaking daripada sini lah. Sebab asal dia getah biasa. Ni kita tukar jadi CBN dia. Upgrade lah. Ni pun nak upgrade kan ni. So, dua. Dua. Masuk return. So sebab tu kita kena check habis. Beli bulan 1 itu. Check habis semua. Betul. So apa wear and tear yang dah rosak tu kita tukar je. Betul. Mana yang kita orang nampak leaking, Abang cakap tolong settlekan. So kita orang tolong settlekan. Mana yang beli upgrade kita upgrade lah macam ni kan. Nak cari balik yang standardnya. Alang-alang kan. Kita tak berapa nak mahal sangat pun. Tak berapa alang lagi ni. Alang dia teruk lagi sebenarnya. Kalau Abang punya alang teruk lagi tapi dia dalam gearbox tu, alang dia tu paling teruk sekali. Kelas kelas special. Limited. Minta kelas standard je tukar. Standard je kita tukar. Tukar standard je. Kita tak bagi tahu apa. Itu biar rahsia. Kelas dia SPP, standard tapi power. Baru betul. STP Yang penting Tommy. Nampaknya tak sempat siap. So kita akan continue nanti lah. Enjin dah masuk dah. Cuma tinggal nak pasang-pasang ni lah. Diorang pun dah susun kereta dah ni. Nak balik lah, super 1 pagi dah ni. Nanti kita update. Habis. So macam mana? Bila boleh siap ni? Esok kita akan start kan dia. Esok start? Esok kita akan pastikan dia start. Maknanya esok boleh datang lagi. Boleh, tapi nak datang ni kan. Jauh Bangi Salam ni kan. Boleh, demi Evo GT mesti ada boleh datang. Tapi tak apa. So kita tak sempat nak buat review dekat interior dia apa semua. Nanti kita next episode kita review full.
Tunggu guys. Tunggu guys. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay tune guys. Assalamualaikum.